Oh, tiram ni tak boleh dimakan sebab harganya mahal. Nama saya Muhammad Rizwan bin Ishak. Saya sebagai peternak tiram di Sungai Merbuk. Saya dulu menternak tiram. Saya hanya anggap tiram ni sebagai kerja untuk saya dapat pendapatan sampingan. Tapi apabila saya menceburi dalam bidang tiram ni, dia sudah mengubah hidup saya. Dia boleh jadi satu bidang pendidikan. Saya boleh mengajar sekolah, universiti tentang penternakan tiram. Kalau tiram ni, orang akan nampak harga mahal. Oh, tiram ni tak boleh dimakan sebab harganya mahal, apa semua. Tapi tiram yang kita bela di sini, semuanya spesies tempatan. Kita menyediakan tiram dengan harga yang berpatutan. Peternakan secara lestari ni boleh menjadi satu tempat pelancongan. Pelancong-pelancong suka untuk datang mengambil tahu tentang macam mana diternak, dibela, sehingga boleh makan, berapa lama dia, apa proses dia. Saya rasa sangat banggalah berkongsi ilmu dengan semua orang yang datang. Proses pembenihan dilakukan di hatchery. Ambil telur dari induk-induk tiram, menetaskan di hatchery sehingga tiram-tiram tu melekat menjadi tiram-tiram benih yang kecil. Kita ada dua induk, jantan dan betina. Apabila kita dapat telur dia dan sperma, kita ambil dua tu, masukkan dalam satu bekas. Dalam masa setengah jam kita akan nampak telur tu hidup. Dia berenang, you nampak macam lebih kurang berudu lah. You kena pantau dia dalam masa 3 bulan dengan mikroskop. Dan tiram ni akan diasuh, diceri sehingga mencapai saiz 1 inci. Kalau ni mungkin boleh ambil masa dalam 5 tahun atau 6 tahun baru boleh dapat sebesar macam ni. Sedap, dia akan mempengaruhi tempat yang dia diternak. Cuma berbeza dari segi daging, warna daging. Tiram ni waktu pagi kita akan datang ke rakit. Dalam sehari kita boleh buat dalam 15 ke 20 bakul. Kita akan masuk 200 tiram, anak tiram di dalam bakul. Dan kita akan tutup di bahagian atas ni macam ni, supaya ketam-ketam tak boleh masuk. Ketam tadi boleh pecahkan cengkerang tiram. Selebih pada 3 inci kita tak tutup sebab kulit dia dah keras, dah tebal. Tiram ni dia boleh membersihkan air. Bila dia makan plankton, dia akan tapis plankton dan dia akan bersihkan air tu. Tapi tiram tak boleh bersihkan bahan-bahan macam chemical, benda-benda toksik ni, dia akan mati. Apabila kita menternak tiram di sungai ni, kita boleh jadikan dia satu kayu ukur supaya kita kenal pasti adakah air ni bersih atau air ni dah tercemar. Jangan tebang bakau. Guna dengan sebaik-baiknya. Paya bakau ni dia adalah satu nursery. Bila kita hilang paya bakau, kita akan hilang stok makanan. Tak ada lagi tempat untuk hidupan-hidupan merin ni menetas. Di sini banyak hidupan-hidupan merin. Siput, udang, ketam. Dia amat penting sangat untuk kita melindungi paya bakau dan menjaga ekosistem dengan lebih baik. Lepas tu sangat berharap bukan setakat saja agensi atau individu, kerajaan juga perlu ada kefahaman mengenai bagaimana kita nak menjaga ekosistem paya bakau, menjaga sungai supaya tak tercemar. Benda ni tak boleh dibuat satu-satu kumpulan yang kecil. Perlu keseluruhan main peranan baru boleh berjaya.